Assalamualaikum guys, welcome back to my Abi channel. Ambu semangat back gitu kan. Okay, hari ni Abi nak ada satu cerita mengisahkan zaman Abi kecil-kecil dulu lah. Yang mana dalam episod video sebelum ni yang pasal Abi jumpa hantu dekat kebun getah. Ceritanya bermula pada zaman dulu kali lah kan. Zaman-zaman kita orang suka bermain kan. Zaman-zaman tak ada gadget dulu kan. Jadi kita orang pun sepakat lah nak pergi ke pokok getah tu, nak cari buah getah. Jadinya Habis tengah syok cari ni kan. Sebab dia dekat tanah kan. Pokok tu jatuh, dia gugur, jatuh kat tanah. So kita orang carilah. Nanti Abi akan share kat korang bentuk buah getah tu macam mana. Apa yang kita orang cari dekat buah getah tu, yang semangat sangat, yang boleh jumpa hantu tu kan. Kau pahal kan. Gitulah. Jadi kita orang 3 orang. Amir, Zaning, tak salah Abi, nama dia Izani kot. Abi, 3 orang pergi dengan semangat ni. Oi, semangat masa tu kan. Permainan macam alat, macam ibarat macam kita dapat buah getah tu macam kita dapat iPhone 17 Pro Max lah. Jadi pergi cari. Kita membongkok kan cari buah getah tu kan. Jadi habis cari. Kita mencari dan terus mencari buah tu kan. Okey, buah tu dia kecil-kecil. So kita jumpa terlalu banyak kan. Excited gila. Kita tak bawa plastik tau masa tu. Lepas tu Habis letak dalam baju. Maksudnya baju tu habis angkat, habis letak dalam ni. Letak banyak lah. Lepas tu tiba-tiba anak mata Abi terpandang kawan Nabi tu. Nama dia Amir. Dia berdiri tau. Tiba-tiba dia berdiri senyap, kaku. Kaku. Tiba-tiba cakap, kenapa dia ni tak nak cari? Kan kita dah excited datang jauh-jauh ni kan. Tiba-tiba dia kaku, dia senyap, berdiri lah maknanya kan. Jadinya Abi nak please balik. Okay, jadinya Abi masa tu Abi tak berdiri sangat. Betul, aku cari betul apa pesan lagi. Aku cakap sambil cari ni, sambil kutip, kenapa kau tak nak cari ke? Cakap dia kan. Senyap. Kawan Nabi tu senyap. Jadinya Habis pun bila kita membongkok kan, kita berdongak di depan Nabi ni. Kawan Nabi tu depan Nabi. Kita mendongak. Astagfirullahaladzim. Abi nampak makhluk tu tengah pegang baby macam ni, tinggi dalam 1 tingkat rumah lah. Kalau rumah teres tu 2 tingkat lah. Dia orang tu lah pegang anak macam ni. Muka tak nampak sebab dia punya nak tudung tudung tu berlabuh lah kan. Dia punya sekuk kepala tu berlabuh macam ni pegang anak. Bila meremang ni guys. Walaupun Abi bercerita ni pada waktu siang, sebab perkara ni Abi takkan lupakan lah. Sebab first time kan kita jumpa benda tu kan. Jadi masa dia tegang anak tu, Abi terus secara spontan, lari hantu lari. Kawan Abi seorang lagi tu, apa tengok dia dah lari dulu lah. Nabi bila bercakap hantu, tengok dia dah hilang lah. Tu kata kawan Nabi ni dia gemuk sikit tau, badannya besar. Kalau kau jumpa, ingat aku lagi masa kejadian tu, kau call aku kau komen kat bawah. Kan nak cari kawan lama balik kan. Sebab Abi dah lama dah tak jumpa dia. Harap dia sihat wafiat lah kan. Kau komen kat bawah kalau aku cakap cerita ni tipu lah kan, kat you all semua kan, dekat ni you guys kan. So lari kan. Dia tak bergerak makhluk tu, hantu tu tak bergerak. Sambil beranak lari. Tiba-tiba Abi oleh belakang. Dia dekat belakang kawan Abi sikit lagi. Tiba-tiba bila dia muncul, dia tu pun Abi tak tahu bila. Jadi
Abi cakap, meh, lari kuat sikit meh. Abi dia dah kena tinggal belakang lah sebab dia gemuk kan. Lari meh. Dia kan, aku tak boleh weh, aku tak nak, aku dah balik. Dah balik lah, jangan kau nak pergi KFC pula weh, tu kan. Lari lah macam tu. Tu Abi cakap, meh, aku tak boleh tunggu kau meh, aku dah tak boleh ni. Balik, Abi balik rumah lu. Rumah dia ke depan sikit rumah Abi. Abi sampai rumah. Masa kawan Nabi tu berlari balik rumah, dia tak ada dah. Dia dah makin menjauh lah, maknanya kan. Hantu tu makin ke belakang. Jadi Abi balik excited ni, kita cerita kat mak kita kan. Ma, Aju jumpa hantu ma. Mami cakap apa? Pergilah lagi main dalam gelap-gelap tu. Main dalam kebun orang tu. Tiba, kau rasa? Kita sambung di episod next video akan datang. Okay, bye. Assalamualaikum.